Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rushdi bin Masduki. Saya bernombor matrik P24084028 dan nombor kad pengenalan saya adalah 041204080825. Jadi pada hari ini saya akan membuat persembahan PKUK 1124, iaitu hidup berkualiti untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi pensyarah bimbingan saya adalah Puan Nurul Azhana binti Muhammad Yatim. Jadi ini merupakan tajuk persembahan saya pada hari ini. Lawatan dan pelaksanaan aktiviti bersama murid PPKI di Akademi 2. Jadi seterusnya, jadi lawatan ini dijalankan dan diadakan bagi menyempurnakan tugasan satu, iaitu penganjuran, yang mana ia membawa markah sebanyak 40% keseluruhannya. Jadi berikut adalah sedikit maklumat mengenai lawatan ini. Jadi lawatan ini diadakan di Sekolah Kebangsaan Demi 2, Kota Baru, Kelantan, dan anjuran daripada pelajar Jabatan Pendidikan Khas Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru, dan pesertanya adalah merupakan murid PPKI SK Demi 2. Kita adakan pada tarikh 27 Februari 2025. Okey, kita terus pada pengenalan. Yang pertama, lawatan ke program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI di Sekolah Kebangsaan Demi 2 telah dilaksanakan oleh pelajar IPG Kampus Kota Baru. Iaitu lawatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara langsung dengan murid berkeperluan pendidikan khas MPK dan memahami pendekatan pengajaran serta aktiviti yang sesuai dengan tahap fungsi mereka. Jadi antara aktiviti utama yang dijalankan adalah aktiviti sukaneka seperti senam robi, permainan sukaneka yang mana melibatkan elemen motor kasar yang disesuaikan mengikut kemampuan murid tersebut, walaupun tidak melibatkan jualan atau aktiviti perniagaan. Yang sebenar, aktiviti ini dapat dikaitkan secara tidak langsung dengan elemen-elemen keusahawanan melalui penerapan nilai seperti kerjasama, keyakinan diri dan komunikasi dan pengurusan tugas yang tersusun. Jadi pemerhatian ini membolehkan pelajar menilai bagaimana pendekatan pedagogi yang sesuai boleh membentuk asas penting dalam pembangunan kendiri MBPK, termasuk potensi mereka untuk terlibat dalam bidang keusahawanan di masa hadapan. Sedikit pengenalan. Jadi ini sedikit gambaran di Akademi 2. Jadi yang pertama, kita pergi kepada objektif lawatan. Objektif lawatan ini adalah untuk menilai keberkesanan aktiviti rangsangan sosial fizikal untuk murid PPKI di Akademi 2. Yang kedua adalah untuk memberi pengalaman kepada pelajar IPG, iaitu saya sendiri, dalam pengendalian murid berkeperluan pendidikan khas MPK. Seterusnya, yang ketiga adalah untuk menyerota potensi keusahawanan dalam kalangan MPK secara tidak langsung melalui aktiviti seperti sukaneka. Jadi antara aktiviti yang telah dijalankan semasa di Akademi 2 itu adalah yang pertama, senam robi pagi. Ia melibatkan semua tahap fungsi, tak kira low function, mid function ataupun high function. Dan yang kedua, selepas senam robi ada sukaneka mengikut kategori, iaitu kategori yang pertama low function, iaitu membawa bola berganti-ganti. Dan acara sukaneka yang kedua adalah bawa pundi kacang di atas kepala. Itu adalah untuk mid function, tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah membawa bola guna gelung, iaitu itu adalah untuk high function. Seterusnya, pada aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti senam aerobik. Jadi aktiviti senam aerobik ini dia melibatkan semua tahap fungsi, termasuk peserta-peserta sendiri. Jadi objektif yang pertama mengadakan senam aerobik ini adalah yang pertama, merangsang kemahiran motor kasar seperti pergerakan tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Jadi
Jadi seterusnya adalah untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan kesedaran tubuh badan. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan suasana ceria dan membina hubungan awal antara murid dan fasilitator, iaitu kami sendiri. Jadi pelaksanaan seni aerobik adalah seperti berikut. Yang pertama, seni aerobik ini dimulakan dengan muzik yang rancak dan gerakan asas yang mudah untuk diikuti. Seterusnya, aktiviti seni aerobik ini melibatkan semua murid tanpa mengira tahap fungsi dan dikendalikan secara beramai-ramai dengan bimbingan fasilitator dari kalangan pelajar IPG, iaitu kami sendiri. Dan seterusnya, guru dan pembantu pengurusan murid atau PPM juga terlibat sama dalam membantu pergerakan seni aerobik. Terdapat beberapa pelajar IPG fasilitator yang menjadi model contoh bagi semua peserta untuk memudahkan mereka mengikuti pergerakan seni aerobik. Macam kita tengok nanti, ada separuh yang akan di hadapan, ada yang akan di bawah sekali dengan murid. Jadi ia akan membantu untuk menjalankan pergerakan seni aerobik tersebut. Seterusnya, pemerhatian dan penilaian berdasarkan aktiviti seni aerobik tadi. Murid menunjukkan keterjaan dan penyertaan aktif apabila muzik mula dimainkan. Jadi terdapat sebilangan murid yang pemalu pada awalnya, tapi ia mula menunjukkan keyakinan selepas beberapa ulangan pergerakan. Jadi fasilitator membantu secara berterusan, terutamanya pada murid yang kurang daya tumpuan. Ini untuk menunjukkan keperluan pendekatan individu. Jadi ada juga murid yang susah dia nak fokus, jadi perlu ada fasilitator untuk jaga dia waktu seni aerobik. Seterusnya, murid yang lebih berkeupayaan, dia membantu rakan lain secara spontan, memperlihatkan nilai empati dan kepimpinan semajadi. Ini macam kita nampak di sana, ada murid MBPK, dia membantu MBPK yang lain seni aerobik. Jadi gerakannya berulang, membantu murid meniru dengan lebih baik, terutamanya murid yang tahap rendah. Nanti tahap rendah ni sukar untuk mengikuti gerak yang melaju. Jadi apabila gerakan yang mudah dan berulang, ia akan senang untuk bagi tahap yang rendah. Jadi penilaiannya wujud interaksi sosial yang positif apabila murid berkomunikasi dan memberi sokongan antara satu sama lain. Seterusnya, ini adalah sedikit gambar aktiviti seni aerobik yang diadakan di akademik. Ini menunjukkan pelajar-pelajar PPKI akademik yang mengikuti seni aerobik yang dia versi ini kat depan di atas stage. Ini merupakan saya dan dua anak murid. Jadi ini merupakan pelajar yang semangat, merupakan function yang mudah mengikuti. Ini juga sama. Okay. Seterusnya, selepas acara seni aerobik, murid akan diberi waktu untuk rehat dan teruskan dengan aktiviti sukaneka. Sukaneka ni ada 3. Yang pertamanya adalah membawa bola secara berganti-ganti. Jadi membawa bola secara berganti-ganti ini dihaskan untuk murid yang low function. Jadi objektifnya adalah untuk merangsang kemahiran motor kasar seperti mengangkat, membawa dan berjalan. Jadi apabila bawa bola ganti-ganti ini, murid akan mengangkat bola tersebut dan membawa dan sambil berjalan. Jadi objektifnya seterusnya meningkatkan tumpuan dan keupayaan mengikuti arahan yang jelas. Di sana murid akan mengikut arahan dan tumpuan apabila membawa bola tersebut. Jadi walaupun arahan yang khas, pelajar yang low function ini mungkin susah untuk faham. Seterusnya, yang ketiga adalah menggalakkan semangat bergilir dan kerjasama antara kumpulan. Jadi dalam dua bola berganti-ganti ini, murid akan bekerjasama dalam kumpulan kerana pemenang akan ditentukan bersama. Seterusnya, pelaksanaannya adalah seperti berikut. Murid perlu membawa bola daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain secara individu. Kemudian bola diserahkan kepada rakan seterusnya sebagai simbol giliran. Jadi apabila bola sudah dapat dekat giliran, jadi pelajar perlu berjalan dan membawa bola tersebut. Jadi
laluan juga turut disediakan dalam keadaan lurus dan bebas halangan bagi menjamin keselamatan MBPK tersebut. Seterusnya, pelajar LBG ataupun fasilitator juga turut membantu secara dekat, memberi arahan ringkas serta memberi ujian untuk setiap pencapaian kecil. Contohnya macam mereka membawa, jadi kita sebagai fasilitator perlu memberi sedikit ujian bagi semangat untuk dia teruskan membawa bola tersebut. Seterusnya, pemerhatian dan penilaian daripada aktiviti yang sebenarnya pertama tadi. Apa yang dapat kita lihat, sebilangan murid menunjukkan rasa takut atau rasa kurang faham pada awalnya, tetapi berani mencuba selepas diberi tunjuk ajar. Dan yang kedua adalah ada murid yang memerlukan bantuan seperti berpipih tangan, menunjukkan keperluan pendekatan satu-satu macam berpipih tangan tu. Jadi murid yang telah mencuba menunjukkan reaksi positif seperti senyuman dan ketawa selepas berjaya melengkapkan tugasan. Jadi apabila murid dah berjaya bawa bola ke satu tempat tu, dia akan menunjukkan senyuman dan ketawa. Seronoklah dia dapat. Jadi seterusnya, fasilitator boleh memberi ujian secara lisan dan gerakan isyarat untuk memberi gerakan tambahan. Ini adalah pemerhatiannya. Jadi apabila kita memberi ujian secara lisan ataupun gerakan isyarat untuk memberi gerakan tambahan tu memang bagus untuk dia teruskan lagi dia punya. Jadi seterusnya adalah murid mula memahami konsep bergilir selepas beberapa pusingan, menunjukkan peningkatan pemahaman sosial. Jadi apabila konsep bergilir itu selepas beberapa pusingan, murid akan faham apa yang berlaku. Jadi di sini dapat meningkatkan pemahaman sosial. Seterusnya, aktiviti ini sesuai untuk murid tahap rendah kerana ia melibatkan gerakan asas yang mudah seperti mengangkat, membawa dan berjalan tadi. Jadi murid menunjukkan peningkatan fokus dalam tempoh pendek. Ia mencerminkan potensi melalui aktiviti berstruktur. Seterusnya, ini adalah gambar rajah membawa bola berganti-ganti. Macam kita tengok ini, fasilitator memimpin murid yang sukar untuk membawa bola tersebut. Ini merupakan low function bola. Ini sebelum memulakan. Jadi ini adalah salah satu contoh macam kita lihat. Okey, aktiviti sukan yang kedua adalah membawa pundi kacang di atas kepala. Jadi objektif yang pertama ni adalah untuk menguatkan kemahiran imbangan badan dan kawalan postur tubuh badan. Seterusnya adalah yang kedua untuk melatih fokus dan keupayaan mengawal pergerakan diri. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keyakinan dalam menyelesaikan tugasan fizikal yang sederhana. Ini adalah untuk unifunction. Jadi pelaksanaannya adalah seperti murid perlu membawa pundi kacang di atas kepala tanpa memegangnya dan berjalan dalam jarak sederhana dan menyerahkan pada rakan yang seterusnya. Jadi berulang-ulang setiap bulan perlu berbaris mengikut giliran dan diberi masa yang mencukupi untuk melengkapkan tugasan tanpa tekanan. Jadi kita tak ada nak tekan murid tersebut untuk membawa laju-laju, tidak. Kita hanya membuat bagi dia berjaya, tak kira berapa lama dengan bantuan bimbingan. Jadi seterusnya, laluan yang digunakan telah ditanda dengan jelas dan dipantau untuk keselamatan. Jadi pelajar LPG ataupun fasilitator membantu dari jarak dekat, terutamanya apabila murid menghadapi kesukaran untuk mengekalkan imbangan, seperti dia nak bawa pundi kacang atas kepala, jadi sukar untuk mengimbang. Jadi ia memerlukan bimbingan dan bantuan daripada fasilitator. Apa yang kita dapat perhatikan dan membuat penilaian daripada sukan tadi membawa pundi kacang? Yang pertama adalah murid menunjukkan usaha yang tinggi untuk mengekalkan pundi kacang di atas kepala tanpa memegang. Jadi murid bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan mereka. Ada juga murid yang menunjukkan peningkatan ketara dari segi kawalan badan selepas beberapa kali mencuba. Jadi terdapat murid yang beberapa kali menjatuhkan pundi kacang tetapi cuba semula dengan semangat yang tinggi. Seterusnya, murid yang berjaya diberi ujian terbuka oleh fasilitator.
membangkitkan semangat rakan lain. Jadi apabila murid yang berjaya ni diberi pujian, jadi ia akan membangkitkan semangat rakan-rakan MBPK yang lain untuk berjaya juga. Seterusnya, aktiviti ini juga membantu meningkatkan kemahiran timbangan dan tumpuan murid tahap pertengahan. Ini daripada pemerhatian. Murid mula memahami kepentingan kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan cabaran yang telah disediakan. Ini merupakan sedikit gambar aja membawa kunci kacang. Ini merupakan sebelum memulakan program ini, membawa kunci kacang di atas, dan ini okey. Seterusnya adalah aktiviti sukaneka yang ketiga. Aktiviti bawa bola dalam bawa bola guna gelong, iaitu adalah untuk high function. Jadi objektif yang pertama bawa bola dalam gelong ni, dia mengasah kemahiran koordinasi tangan dan mata, iaitu hand-eye coordination tangan dan mata, bahasa Inggeris je. Melatih kecekapan dalam merancang dan mengawal pergerakan. Seterusnya, objektif dia adalah untuk menggalakkan murid berfikir strategi untuk menyesuaikan teknik individu. Jadi kat sini, bawa bola guna gelong ni, pelaksanaan dia adalah seperti berikut. Murid perlu menggolekkan bola dengan gelong dari titik permulaan hingga ke penghujung garisan, penghujung laluan. Jadi murid perlu bawa gelong tu, bawa bola guna gelong, tarik sampai ke penghujung garisan. Seterusnya, bola dan gelong kemudian perlu diserahkan kepada rakan yang seterusnya untuk meneruskan giliran. Jadi apabila dia dah sampai ke tiap poin dia, perlu serahkan kepada rakan yang lain untuk sambung. Kemudian aktiviti ini memerlukan kawalan motor halus, koordinasi visual yang lebih baik kerana ia menggunakan motor dan tangan secara serentak. Tapi pelajar APG ataupun fasilitator memantau dari jarak dekat, sekaligus memberi dorongan dan pujian untuk memuji usaha murid tersebut. Dan pemerhatian dan penilaian terhadap aktiviti sukaneka yang ketiga ini adalah murid menunjukkan keupayaan dalam merancang pergerakan, contohnya dengan menggolekkan bola perlahan supaya tidak terkeluar daripada gelong. Murid juga saling memberi galakan seperti boleh buat, bagus kepada rakan yang lain. Ini adalah untuk meningkatkan semangat rakan. Seterusnya, aktiviti ini mencabar tetapi lebih sesuai untuk murid tahap tinggi kerana memerlukan kawalan halus dan fokus yang lebih tinggi kerana ia menggunakan pelbagai daya. Seterusnya, murid menunjukkan daya tahan dan motivasi pendiri apabila terus mencuba walaupun percubaan pertama tidak berjaya. Jadi apabila percubaan pertama tidak berjaya, dia teruskan lagi dengan percubaan kedua. Jadi apabila percubaan kedua tidak berjaya, teruskan lagi dengan percubaan yang ketiga. Jadi pelajar RPG ataupun fasilitator memberi ruang eksplorasi diri. Dia membolehkan murid belajar daripada pengalaman secara langsung. Seterusnya, murid mula memamerkan kepimpinan apabila membantu rakan dengan strategi atau arahan yang mudah. Jadi mereka yang high function ni mudah untuk memahami arahan. Jadi apabila rakan-rakan yang lain ada yang tidak mampu untuk membuat tersebut, jadi mereka akan cuba membantu ataupun bergerak. Contoh kiri sikit, kanan sikit. Jadi mereka merupakan yang high function. Ini adalah contoh gambar membawa gelong, membawa bola dalam gelong. Ini merupakan pelajar yang agak aktif. Jadi ini adalah membawa bola. Okey, secara keseluruhan aktiviti, perumusan aktiviti ini dapat ditunjukkan bahawa aktiviti sukaneka membuktikan bahawa MBPK mampu menyertai aktiviti secara aktif mengikut tahap fungsi masing-masing. Jadi pendekatan bersekutu dan bimbingan berfokus memberi impak kepada perkembangan fizikal, emosi dan sosial murid. Setiap aktiviti membantu membina kemahiran motor kasar, motor halus serta nilai diri seperti keyakinan, kerjasama dan ketekunan. Nilai-nilai ini penting dalam membentuk asas kehidupan berdikari dan berdaya saing. Pelibatan aktif pelajar RPG sebagai fasilitator
membantu mewujudkan hubungan yang mesra dan sokongan yang berterusan. Jadi keseluruhan aktiviti berjaya mencipta suasana pembelajaran yang inklusif, menyeronokkan dan bermakna. Seterusnya kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu potensi keusahawanan MBPK melalui sukaneka. Jadi apabila sukaneka ni, ia memberi peluang kepada pelajar untuk menilai potensi keusahawanan murid MBPK melalui aktiviti bukan akademik. Contohnya, aktiviti sukaneka bukan sahaja fokus kepada pembangunan fizikal, malah boleh diselipkan nilai-nilai keusahawanan secara tidak langsung. Seterusnya, menjadi titik mula kepada pendedahan awal MBPK terhadap aspek perniagaan dan tugasan sosial secara berkumpulan. Seterusnya, membentuk semangat berdikari, keberanian, mencuba keyakinan diri dalam suasana yang selamat. Seterusnya, selaras dengan usaha memperkasakan MBPK sebagai komuniti berdaya saing dan penyumbang ekonomi melalui keusahawanan sosial kecil-kecilan. Jadi, kita pergi kepada yang pertama adalah jenis atau minat keusahawanan yang sesuai untuk OKU. Jadi, sebagai salah satu bentuk pendedahan awal kepada keusahawanan, jenis keusahawanan yang sesuai untuk OKU boleh dilaksanakan melalui aktiviti hari sukaneka, antaranya gerai jualan makanan ringan. Contohnya, MBPK boleh terlibat dalam menyediakan atau menjual makanan ringan seperti kerepek, biskut, kuih dan air kotak. Seterusnya, mereka boleh ditugaskan untuk menyerahkan makanan, mengutip bayaran ataupun mengatur barang. Yang kedua adalah jualan hasil kraft tangan. Jadi, aktiviti sukaneka ini pula boleh ada jualan hasil kraft tangan. Jadi, hasil seni seperti collage, lukisan, kitchen atau hiasan meja yang dibuat semasa sesi PDP boleh dijual. Jadi, ini memberi peluang kepada murid untuk melihat hasil karya mereka dihargai apabila dibeli. Seterusnya, perniagaan perkhidmatan. Contohnya macam MBPK yang berminat dalam seni lukisan atau fotografi boleh menyediakan lukisan, ringkas atau menjadi juru foto untuk mengambil gambar semasa sukaneka berlangsung. Seterusnya, gambar boleh dicetak dan dijual sebagai kenangan program. Seterusnya adalah poin meningkatkan taraf hidup MBPK. Jadi, pelaksanaan aktiviti seperti sukaneka yang melibatkan MBPK secara langsung dapat menyumbang kepada peningkatan taraf hidup mereka melalui pembentukan pelbagai kemahiran asas. Berikut adalah antara cara aktiviti seperti ini memberi kesan kepada kehidupan MBPK. Yang pertama adalah membina keyakinan dan jati diri. Pelibatan aktif dalam aktiviti fizikal dan sosial membantu MBPK mengatasi rasa malu dan membentuk imej diri yang positif. Seterusnya, mengasah kemahiran komunikasi dan sosial. Melalui interaksi bersama rakan, fasilitator dan pengunjung program, murid belajar berkomunikasi secara berkesan dan sesuai dengan situasi. Seterusnya, melatih kemahiran pengurusan diri, di mana aktiviti berstruktur seperti mengambil giliran, mengendalikan tugasan atau mengikut arahan memberi pendedahan kepada kemahiran pengurusan asas penting dalam kehidupan harian. Seterusnya adalah poin mengurangkan beban hidup keluarga. Apa yang dikatakan mengurangkan beban hidup keluarga ini? Pelibatan MBPK dalam aktiviti pembangunan diri seperti sukaneka secara tidak langsung memberi kesan positif kepada kesejahteraan keluarga. Antara cara aktiviti ini dapat mengurangkan risiko, dapat mengurangkan beban keluarga adalah seperti mengurangkan kebergantungan kepada penjaga. Contohnya macam peningkatan keupayaan murid dalam menjalankan tugas asas, memberi ruang kepada ibu bapa untuk menumpukan perhatian kepada tanggungjawab yang lain. Contohnya macam apabila dia tidak bergantung pada penjaga, jadi penjaga boleh buat kerja yang lain. Seterusnya, menyediakan asas kemahiran untuk berdikari. MBPK yang mahir dalam pengurusan diri dan berinteraksi dengan baik berpotensi untuk menjalankan kehidupan yang lebih bebas di masa hadapan. Seterusnya, memberi harapan kepada keluarga. Jadi, keterlibatan anak dalam program di sekolah secara langsung dapat memberi kelegaan
dan kebanggaan kepada ibu bapa apabila melihat potensi yang ditunjukkan anaknya. Seterusnya, poin menjaga pendapatan dan taraf ekonomi OKU. Di aktiviti berasaskan kemahiran dan disiplin seperti sukaneka memberi asas kepada MDPK untuk memahami nilai kerja dan potensi ekonomi. Jadi beberapa cara yang menyumbang kepada penjagaan taraf ekonomi adalah termasuk membangunkan disiplin dan tanggungjawab. Seperti latihan berstruktur membiasakan MDPK dengan tugasan dan peraturan seperti dalam persekitaran kerja yang sebenar. Seterusnya, memupuk nilai keusahawanan dari awal. Pendedahan awal terhadap peranan seperti mengatur barangan atau menyusun giliran melatih MDPK berfikir seperti usahawan kecil. Seterusnya, menjana pendapatan kecil yang bermakna. Jadi dalam jangka masa yang panjang, latihan seperti ini boleh membawa kepada projek mini keusahawanan yang mana menghasilkan pendapatan sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah cabaran semasa. Jadi walaupun usaha ke arah memperkasa MDPK melalui usahawanan semakin giat dijalankan, terdapat beberapa cabaran utama yang masih wujud. Yang pertama adalah kekurangan latihan mesra OKU. Kurangnya program latihan keusahawanan yang disesuaikan dengan keperluan dan keupayaan MDPK. Jadi seterusnya adalah stigma dan tanggapan rendah masyarakat terhadap MDPK. Sikap masyarakat yang memandang rendah terhadap kebolehan MDPK ini menjadi penghalang pada mereka untuk menyelah dan ia menghalang peluang mereka. Seterusnya adalah kekangan akses kepada sumber dan peluang. Jadi mereka sukar untuk mendapat akses kepada modal, latihan lanjut dan platform pemasaran produk atau perkhidmatan. Jadi seterusnya, apabila ada cabaran, kita perlu ada penambahbaikan. Jadi cara penambahbaikan bagi mengatasi cabaran yang dibilang pasti dan memperkukuh potensi keusahawanan, beberapa penambahbaikan boleh dipertimbangkan. Yang pertama adalah perluasan program pemerkasaan MDPK, di mana perlu menambah bilangan program latihan kemahiran dan keusahawanan yang disesuaikan dengan kemampuan MDPK. Seterusnya, integrasi elemen keusahawanan dalam aktiviti sekolah, menyelipkan unsur keusahawanan dalam sukaneka, kelas permainan hidup dan aktiviti kurikuler macam disebutkan tadi. Seterusnya adalah meningkatkan kesedaran awam tentang keupayaan MDPK. Contohnya seperti mengadakan kempen kesedaran bagi mengubah persepsi masyarakat terhadap MDPK, potensi MDPK. Jadi secara keseluruhannya, aktiviti sukaneka membuka peluang kepada MDPK untuk menunjukkan potensi dalam suasana yang menyebabkan keseronokan, untuk menunjukkan potensi dalam suasana yang menyeronokkan dan inklusif. Elemen keusahawanan dapat diterapkan secara tidak langsung melalui aktiviti fizikal yang melatih kerjasama, keyakinan dan tanggungjawab. Dan yang ketiga, program seperti ini menjadi asas kepada pembangunan kediri MDPK ke arah berdikari dan berdaya saing. Dan yang keempat adalah sokongan daripada semua pihak termasuk guru, ibu bapa dan komuniti amat penting dalam menjayakan inisiatif ini. Dan yang terakhir adalah langkah ini menyumbang ke arah pembinaan komuniti inklusif dan penyertaan aktif MDPK dalam pembangunan ekonomi negara. Keseluruhan program yang dijalankan melalui aktiviti sukaneka telah membuka ruang baharu untuk meneroka potensi MDPK dalam bidang keusahawanan. Jadi ini merupakan ini KCT. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.